Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, hari ni adalah hari ke Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari ni adalah hari keempat kita berpuasa di bulan Ramadan. So, sekarang dah pukul 5.20. So, aku dah masak tadi, dalam pukul 4 tu aku dah masak sebab aku nak pergi hantar bekal berbuka puasa kepada my Syaban. So, jom packing untuk dia. Aku nak buat nasi dia, kita buat dalam ni. And aku masak sup sayur sawi. So aku akan buat dalam ni. Mari kita cerok nasi untuk dia. Aku pun tak tahu dia nak banyak mana, tapi dia makan sikit je. So kita buat sikit untuk dia. And then we have ayam balado. This is ayam balado. Kita buat dengan ubi sama. And then kita ada sup sayur. Very good. Orange sangkuik. So aku dah bancuh dah tadi. So sekarang aku nak tuang ke dalam botol supaya dia boleh minum dalam cawan. Kenapa aku macam choir using all the hands gesture? Apa je, tapi kita bubuh isi air sangkuik dalam ini. Dan kita akan bawa sangkuik dan juga bekal dia. Maybe dia perlukan camca. Aku tak perlu. Kita bawa je lah. Camca dah dapat. Oh, by the way, tu adalah hadiah kahwin yang kakak ipar aku bagi. Aku tak buka lagi. Kita kena ambil bag untuk bubuh benda ni. Sekejap. Kita sudah letak bekal dalam ni dan juga water. So, kita boleh pergi hantar. Aku dah pergi hantar dah bekal husband I. So, sekarang aku on the way nak pergi 99 Speedmart. Aku nak beli telur. Telur dah tak ada. Dan beberapa barang. So, jumpa anda di Speedmart. Dah sampai. So, ada beberapa benda yang aku beli. Itu dia barang-barangnya. Aku beli ramen because dekat aku punya FYP TikTok, setiap video, selang satu video akan ada video mukbang makan ramyeon budak tu. So aku rasa macam sangat-sangat teringin. So aku pun belilah budak, lepas tu telur yang aku nak tu lah. And then air soya. And then ni adalah jejari ayam. Yes. So, total damage adalah RM28, 75 sen. So, sekarang aku nak kena balik rumah sebab dah pukul 6.40. Aku nak berbuka puasa. So, bye-bye. Jumpa anda di rumah. Ini dia guys, lauk kita berbuka hari ni. Ayam balado, kicap, nasi, sup sayur, soya. Ni puding my sister-in-law kasih. So, selamat berbuka puasa. So, video aku makan berbuka ni hanya akan diam saja sebab tak elok cakap masa makan. Ni puding kot, puding buah kot, kakak ipar aku buat. So semalam aku pergi rumah dia.
So hari ni aku try lah sebab dia bagi banyak. Jom kita makan nasi. Nak tambah kuah. Makan banyak sayur guys. Sambung. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Saya sudah kenyang. Alhamdulillah ya Allah. Kita akan duduk sebentar untuk menurunkan segala makanan ini untuk diproses menjadi tenaga ataupun lemak. Tak tahu. Sebelum kita pergi solat maghrib. Kita sedang menunggu Isyak. Dalam 5 minit lagi kita akan solat Isyak. Saya sudah pun rasa mengantuk sebab terlalu kenyang. Tapi kita kena buat unboxing untuk hadiah yang my sister-in-law bagi. So stay tune.